Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dekat dalam video next, di mana aku nak pasang. Untuk video pada kali ini ialah kita pasang switch handle. Okay. So far tak ada cacat-cacat. Okay, bunyi pun nice. So dia ada wire kat sini, nanti kita pasang. Buka yang lama. Horn dia agak berbeza sikit Okay, jom kita tengok yang lama. Ni original. Okay. Ini kopi ori. So horn dia besar sikit kat situ. Ni original. Okay, beza ori dengan tak ori. Ini dia kecil sikit, dia straight, dia flat. Ini dia ada macam lengkung macam tu. Nampak dia macam lengkung sikit. Ini dia flat je. So kita pasang je lah. Untuk sizing, dari segi sizing aku tengok sama je. Dari segi sizing sama. Cuma dia punya ni besar sikit. Tempat choke pun agak berbeza lah kat situ. Tempat choke dia kat sini dia macam kecil sikit lah. Kalau yang kat sini dia macam besar. Ni macam besar. Untuk buka switch, dekat sini kita dah boleh tengok. Dia ada 2 skru kat bawah ni. 2 skru. Okay, 2 skru ni kau buka. Nanti ni tercabut. Cabut. Ini cabut, pasang balik. Settle. Ni memang sangat mudah dan simple. Okay, layan, time slap. Okay, pembetulan korang jangan terus buka switch ni dulu. Actually korang tarik dulu throttle punya getah tu, bawa keluar, baru korang buka 2 skru ni. Kalau tidak jadi payah lah. So ni aku dah silap. Ni aku dah buka dulu getah. So senang lah. Okay, untuk balance aku beli original lah. Dan juga getah throttle tu. So dua-dua barang original. Cuma switch tu lah aku tak dapat nak beli yang original sebab susah nak cari barang dia. Memang tak jumpa. So makan masa. So aku beli je OEM. And then satu lagi, kalau kau nak buka getah belah kanan ni memang sangat susah. Pakai tangan pun susah. Sebab dia ada plastik warna putih tu. So nak tak nak, aku umpil pakai screwdriver flat. Dan aku koyakkan je. So korang boleh tengok dalam video ni, memang aku koyakkan je. Okay, next untuk buka habis switch tu, tarik keluar, dia sangkut kabel tau. So korang kena buka skru kabel bawah ni. Kabel choke lah. So korang kena buka. Hati-hati ada washer. So lah buka tu, kau tarik kabel keluar, barulah signal switch ni boleh keluar. So kau boleh tengok lah macam dalam video ni aku buka. Alright, next, lepas aku dah buka signal switch ni, so aku ikat balik barang-barang ori dia, aku nak simpan. So make sure semua skru ada lah. And kalau korang nak simpan, korang simpan. Kalau korang nak pakai balik skru choke ni, choke ni pun boleh juga. So ni aku pakai yang baru punya, kena buka skru choke lah. Macam mana korang buka, macam tu korang pasang balik. So masukkan kabel, baru korang masukkan switch signal tu ke handlebar. Alright. Kita untuk double confirm, so kita try nyalakan motor. Try signal dulu. Okay, ngam Sekarang okay. So korang jangan pening untuk bezakan antara kiri dan kanan. Okay, sebab nampak macam sama kan, tapi sebenarnya tak. Nampak macam sama, tapi sebenarnya tak. Sebab apa tau? Okay, contoh, korang tengok dia punya diameter, lubang tak sama. Sebab apa tau? Sebab yang belah sini dia sekali dengan getah.
sekali dengan apa plastik ni, bukan getah, plastik. Okey, belah sini dia kosong. So kalau kau masuk yang contoh yang belah kanannya lobos. So kalau kau masuk yang ni barulah fit. So tak perlu risaulah. Okey, pasang. Let's go. So pasang korang boleh tengok belah sini nampak macam nice je, macam baru. Ni dah tukar. Yang ni dah tukar. So dia nampak macam cantik lah. Nampak baru sikit. Suka sikit. Okay. Senang je pasang dia. So korang newbie, motor dah lama-lama nak restore, beli je OEM ataupun kopi ori. Sama je lebih kurang cutting dia. Dengan ni adalah ori dengan ni. So yang ni memang susah sikit nak jumpa dengan yang ori switch ni. So yang ni aku dapat seakan-akan je. Itu pun RM80 juga beli. So cop pun boleh tarik, tak ada masalah. Okay. So puas hati lah. Motor-motor lama dah tukar barang baru, nampak macam baru lah. So nanti dah pasang kepala pun semua boleh kita tahu. Okay. Alright, itu saja video pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa korang di video seterusnya. Okay, bye-bye.